Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan. Kami bertiga pada hari ini ingin menyelesaikan tugasan pentaksiran berterusan yang pertama iaitu persembahan bagi kursus ILMK 3103 Nilai dan Amalan dalam Agama. Terlebih dahulu, nama diberi Ilhadini Dina binti Selamat. Nama saya Siti Nursyahili binti Nohan. Saya Nurzahidah binti Ahmad Ramadan. Dan kami bertiga daripada 2 PISMP BM1. Yeay! Jadi, dalam memenuhi tugasan PB ni, kami bertiga pada hari ini pergi ke sebuah masjid di Sri Sendayan. Cantik kan masjid ni? Tahukah anda semua, pergi ke masjid merupakan satu amalan dalam agama Islam dan membawa banyak pahala kepada siapa yang mengamalkannya. Lebih-lebih lagi, orang yang berjalan kaki pergi ke masjid. Tahukah anda juga, masjid ini hanya diwajibkan untuk orang lelaki sahaja untuk pergi. Memandangkan orang perempuan iaitu macam kita wanita ni, maksudnya lebih digalakkanlah untuk mengamalkan ibadat seperti solat, membaca Al-Quran di rumah. Dan ya, seperti yang saya sebutkan tadi, masjid ini merupakan tempat untuk umat Islam melakukan amalan-amalan ibadat sama ada wajib ataupun sunat, seperti membaca Al-Quran ataupun solat. Selain daripada membuat ibadah, masjid ini juga boleh menjadi tempat untuk melakukan apa-apa majlis yang beradatkan Melayu lah. Contohnya macam majlis perkahwinan. Jadi majlis perkahwinan juga boleh dilakukan di masjid. Banyak kan fungsi masjid ni. Kita boleh beribadat, kita boleh menjalankan majlis dan macam-macam lagi. Jadi sememangnya kat sini saya dapat kaitkan amalan umat Islam pergi ke masjid ini dengan nilai moral. Antaranya ialah amalan ini dapat bersangkut paut dengan nilai kasih sayang. Hal ini kerana kasih sayang yang terjalin, interaksi yang positif melalui pergi ke masjid ini, kita dapat kenal orang lain, kita dapat berbaik dengan orang lain. Dan bila kita baik dengan seseorang tu, kita dapat memerlukan seseorang itu pada waktu senang atau susah. Kita dapat saling tolong-menolong dan sebagainya. Jadi sememangnya kat sini dapat mewujudkan satu ikatan yang membawa kepada kasih sayang. Selain daripada nilai kasih sayang, kita juga dapat kaitkan amalan pergi ke masjid ini dengan nilai toleransi. Hal ini kerana melalui toleransi kita dapat berkenalan dengan orang lah. Toleransi ni sebenarnya dapat dikaitkan dengan kita berkenalan dengan orang, kita berbaik dengan orang. Selain dari toleransi juga dapat kaitkan dengan nilai kerajinan. Jadi kat sini ada 3 nilai yang boleh dikaitkan. Kasih sayang, toleransi dengan kerajinan. Sebab melalui pergi masjid ni, kita semestinya akan terdorong untuk pergi ke masjid ini dengan cara berjalan kaki. Sebab berjalan kaki akan lebih membawa banyak pahala kan. Jadi mesti kita akan pilih untuk berjalan kaki. Jadi kat sini dapat mewujudkanlah rasa kita untuk lebih rajin pergi ke masjid dengan cara berjalan kaki. Selain daripada jalan kaki, kita juga akan sekaligus rajin untuk bersenam dan sebagainya untuk untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Sihat? Aku tak jumpa. Itulah. Tahukah anda, dengan amalan pergi ke masjid ini membawa banyak kebaikan kepada seorang umat Islam. Antaranya, bukan saja kita boleh beribadah dengan lebih tenang dan lebih beramai-ramai di sini, tapi juga kita dapat mengenali dengan ramai orang. Contohnya, macam kita mungkin tak kenal dengan jiran-jiran kita, tetapi melalui amalan pergi ke surau ini, kita mungkin dapat bertegur sapa dan mengenali mereka. Macam tadi. Selain daripada kita dapat mengenali orang-orang, kita juga dapat pahala yang lebih berlipat ganda seperti yang dijanjikan dengan Allah SWT. Tapi macam mana pula kalau orang tu bukan Islam? Macam mana dia nak dapat ganjaran dan pahala yang macam orang Islam dapat dalam pergi masjid ni? Assalamualaikum Dini. Waalaikumsalam Dini. Seperti yang kita tahu kan, orang bukan Islam ni kena mengucap 2 kalimah syahadah kan kalau menjadi orang Islam. Dan kalau orang yang bukan Islam tu dah mengucap 2 kalimah syahadah dan sah menjadi orang Islam, mesti dia pun akan peroleh pahala macam orang Islam lain dapat lah kalau pergi masjid. Ya, betul. Okey, baiklah kawan-kawan. Sebelum kita mengucap 2 kalimah syahadat, kita perlu tahu 2 kalimah syahadat itu apa. Okey, syahadat ni adalah rukun pertama dalam Islam. Jadi setiap umat Islam perlu mengucap 2 kalimah syahadat terlebih dahulu sebelum mereka memasuki Islam. Untuk mengucap 2 kalimah syahadat ni, kita bolehlah menjadi seorang Muslim yang sejati kerana 2 kalimah syahadat ini adalah
salah satu rukun yang terpenting sebagai jati diri kita sebagai umat Islam. Baiklah, dua kalimah syahadah ni berkait rapat dengan nilai moral, iaitu kepercayaan pada Tuhan. Kepercayaan pada Tuhan ni mempunyai banyak lagi amalan, iaitu seperti berdoa, bertawakal, beriman kepada qada dan qadar, dan macam-macam lain. Mesti nak tengok kan contoh dia. Okey, jom. Tengok ni. Aku gagal lagi lah ujian ni. Apa ni? Mungkin nak makan rasa yang terbaik untuk korang. Mungkin macam ni ada contoh kau jadi lebih kuat. Betul. Saya dengan tak dia. Macam mana ni? Aku jawab betul ke tidak tadi? Masa jawab yang salah tadi. Susah lah pula. Dah lah cik study malam tu. Tak apalah. Walau macam mana pun aku dah berusaha, aku dah berdoa. Jadi aku cuma tinggal bertawakal dekat Allah supaya apa yang aku jawab tadi tu betul. Alhamdulillah, syukurnya hari ini digunakan rezeki oleh Allah. Dini, sini kita tak habis cakap lagi. Wow, jadi itulah mengucap dua kalimah syahadah. Jadi ini kan, senanglah orang bukan Islam ni nak masuk Islam sebab perlu mengucap dia dua kalimah syahadah, kan? Tak, bukan macam tu. Jadi, orang bukan Islam ni kalau dia nak memasuki agama Islam, dia perlu memahami, mendalami dan mengetahui terlebih dahulu Islam ni apa. Jadi, bukan semudah itu seseorang tu untuk memasuki agama Islam. Jadi, dia kena mencintai terlebih dahulu agama ini. Dua kalimah syahadah adalah rukun Islam yang pertama. Penting untuk orang Islam tahu sebab apa? Dua kalimah syahadah ni adalah asas utama keimanan seseorang Muslim tersebut. Jadi, dua kalimah syahadah ni juga adalah pintu gerbang yang pertama bagi orang Islam untuk memasuki agama Islam. Jadi setiap orang yang nak memeluk agama Islam ni perlu melafazkan syahadah terlebih dahulu tau. Hai teman-temanku, apakah kau tahu apa itu syahadat? Salah satu tanda untuk menjadi Islam dengan membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi syahadah ni bukannya sekadar ucapan kosong yang keluar dari mulut kita ni, tetapi syahadah ni juga merupakan tanggungjawab tau untuk setiap umat Islam untuk kita tahu. Jadi orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah ni perlu betul-betul percaya dan mengamalkan perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam. Dua kalimah syahadah ni bukannya sekadar ayat biasa, tetapi dua kalimah syahadah tu adalah satu ikrar yang suci yang dilafazkan oleh diri kita antara manusia dan juga Allah, dan ucapan tersebut bukannya ucapan yang kosong tapi melibatkan hati kita. Jadi hati kita ni kena faham, tahu dan cinta Islam terlebih dahulu. Seperti yang kita sudah pelajari, dua kalimah syahadah adalah pengakuan keesaan Allah dan juga kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini jelas menunjukkan bahawa amalan ini berkait rapat dengan nilai moral, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kerana apabila seseorang itu mengucap dua kalimah syahadah, ia bermaksud dia telah yakin dan percaya dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan berpegang teguh kepada ajaran Islam. Jadi sebenarnya kepercayaan ni bukan sekadar lafaz, tetapi perlu diterjemahkan dalam kehidupan seharian dengan cara mematuhilah segala perintah-perintah dan juga menjauhi segala larangan Allah. Baiklah, selain itu, dua kalimah syahadah juga dapat dikaitkan dengan nilai kejujuran. Kerana mengucapkan lafaz syahadah ni bukan sahaja dilafazkan di bibir kita, tetapi perlu datangnya dari hati yang jujur dan juga ikhlas. Kejujuran dalam beriman kepada Allah ni bermaksud seseorang tu benar-benar percaya dan berpegang teguh kepada ajaran Islam tanpa berpura-pura. Jadi selain itu, kejujuran juga dapat ditunjukkan melalui amalan harian yang dilakukan seperti bercakap jujur, menunaikan ibadah dengan ikhlas kerana Allah dan juga perkara-perkara lain. Dah jadi orang Islam ni, apa amalan yang kita kena buat dan lagi dekat masjid ni?
Ini kenapa? Boleh tak jawab soalan saya tadi tu? Apa yang kita kena buat ni dekat masjid? Ibadah yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam. Antara ibadah yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam, ada yang paling utama ialah solat 5 waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Solat 5 waktu ni menunjukkan yang kita takwa pada Allah. Tunjuk yang kita ni satu perbuatan yang menunjukkan kita memang seorang umat Islam, orang yang menganut agama Islam. Jadi solat ni adalah perkara yang wajib. Jadi dalam solat 5 waktu ni kita perlu tunaikan selama 5 kali sehari. Pada yang pertama kita perlu laksanakan pada waktu subuh, yang kedua pada waktu zuhur, dan yang ketiga pada waktu asar, yang keempat pada waktu maghrib, dan terakhir sekali pada waktu isyak. Kalau subuh sebanyak 2 rakaat, dan pada waktu zuhur sebanyak 4, sama dengan asar 4 rakaat juga, dan pada waktu maghrib 3, dan isyak juga pada waktu sama, iaitu 4 rakaat. Jadi solat ini merupakan antara perkara yang paling wajib untuk seorang Muslim itu tunaikan. Walaupun di dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan yang sibuk, dia tetap juga perlu tunaikan. Tapi dengan cara tersendiri kalau dalam keadaan sakit. Bagi contoh, mereka tidak dapat berdiri dengan tegak, jadi dia boleh duduk ataupun dengan cara posisi yang berbeza dengan keadaan orang yang tidak sakit. Selain menjadi tanda kepatuhan kepada Allah, solat juga mendidik kita dengan nilai-nilai moral yang penting. Sebagai contoh, amalan solat 5 waktu ini kita dapat kaitkan dengan nilai moral iaitu percayaan pada Tuhan. Hal ini kerana dengan menunaikan solat, kita dapat menunjukkan yang keyakinan diri kita ini terhadap kewujudan dan kekuasaan Allah, kerana apabila kita solat, terdapat bacaan-bacaan dalam solat yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, bacaan dalam solat ketika iktidal dan ketika kita takbiratul ihram, iaitu sebagai contoh bacaan dalam takbiratul ihram, iaitu sebutan dia adalah Allahu Akbar. Jadi sebutan itu akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Taala dan tanda kita sebagai umat Islam yang patuh pada suruhannya. Selain itu, amalan solat 5 waktu ini dapat dikaitkan dengan nilai bertanggungjawab. Hal ini kerana walaupun kita dalam keadaan sibuk dengan kehidupan seperti pekerjaan, kita tetap perlu menunaikan solat dan tidak boleh mengabaikan kewajipan kita untuk menunaikan solat. Kerana solat merupakan amalan yang wajib perlu kita laksanakan oleh umat Islam walaupun dalam keadaan sakit, tapi kita tetap perlu menunaikan solat tersebut. Seterusnya, amalan solat 5 waktu ini juga dapat dikaitkan dengan nilai kerajinan. Hal ini kerana sebagai umat Islam, kita kena berusaha untuk melaksanakan solat tepat di awal waktu, walaupun kadang-kadang kita berasa malas untuk melaksanakan, utamanya apabila kita hendak solat subuh, iaitu kita terpaksa melawan ataupun kita perlu melawan perasaan mengantuk dan bangun daripada tidur untuk menunaikan solat subuh. Jadi itu sahaja tentang solat 5 waktu. Saya sedang mencuci tangan. Dari sudut agama Islam, mencuci tangan ni merupakan salah satu daripada amalan kebersihan. Jadi amalan kebersihan ni macam amalan seharian kita lah. Macam kita mandi ke, gosok gigi ke, cuci tangan. Jadi macam amalan kecil macam ni pun merupakan satu amalan yang boleh membawa banyak pahala tau dengan orang Islam ni. Dan menurut hadis daripada Nabi terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW, kebersihan ini merupakan separuh daripada iman. Jadi disenangkan seorang orang Islam tu boleh menjadi Islam yang beriman hanya sebab menjaga kebersihan. Jadi amalan kebersihan ni merupakan amalan yang penting lah dalam agama Islam ni, sebab separuh daripada iman. Jadi kalau kita nak jadi orang Islam beriman, kita kena menjaga kebersihan. Kebersihan macam tadilah, menggosok gigi ke, cuci tangan ke, dan seperti yang tahu juga, amalan ibadah orang Islam macam kita nak solat baca Quran pun, kita memang kena ambil air wuduk. Air wuduk tu adalah salah satu cara untuk membersihkan kotoran-kotoran kecil yang mungkin ada pada diri kita. Jadi sebenarnya kunci daripada kebersihan ni ialah untuk ketenangan. Kenapa ketenangan? Sebab kalau kita bersih, contohnya kita dah ambil wuduk, kita bersih, jadi kita tenang nak melakukan ibadah, kita nak solat. Dan konsep ni pun sama juga macam kita mandi. Contoh, kalau kita mandi sebelum tidur,
kita dapat tidur dengan tenang sebab kita tak berpeluh, kita tak ada rasa kotor, busuk ke kan. Jadi apa yang saya dapat kaitkan dengan amalan kebersihan ni juga ialah kebersihan dari segi alam sekitar. Kebersihan alam sekitar juga boleh membawa kepada kunci ketenangan apabila kita dapat hidup di persekitaran yang aman, berbau wangi ke, tidak tercemar ke dengan masyarakat yang lain. Jadi secara kesimpulannya, apakah nilai moral yang dapat dikaitkan dengan amalan kebersihan dari sudut Islam ini? Yang pertama ialah dapat menerapkan nilai toleransi. Kenapa toleransi? Hal ini kerana toleransi ni wujud daripada kesanggupan kita untuk melakukan amalan untuk memanfaatkan orang lain. Memanfaatkan orang lain dari segi kita menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan persekitaran ni, kita dapat memanfaatkan kita dapat memanfaatkan perbuatan itu kepada orang lain. Baiklah, selain daripada nilai toleransi yang kita boleh dapat daripada amalan menjaga kebersihan ni, kita juga dapat kaitkanlah amalan kebersihan ni dengan nilai tanggungjawab. Kenapa tanggungjawab? Sebab kalau kita rasa macam kebersihan ni penting di sisi agama Islam, jadi kita akan ada rasa satu tanggungjawab. Tanggungjawab untuk kita lagi terus terdorong lah untuk menjaga kebersihan, untuk supaya kita dapat jadi tenang, dapat melaksanakan ibadah iaitu benda yang wajib rukun Islam dengan lebih sempurna dan sebagainya. Di dalam bulan Ramadan diwajibkan untuk berpuasa. Sejarah kewajiban puasa Ramadan tidak terlepas dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke negeri Yatsrib atau Madinah. Sebab peristiwa tersebut merupakan titik pijak penyempurnaan syariat Islam di kemudian hari. Puasa Ramadan diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah dengan cara dan model yang sama yang dilakukan oleh umat Islam hingga kini. Puasa Ramadan dalam hukumnya merupakan fardu atau diwajibkan untuk muslim dewasa, kecuali untuk yang mengalami halangan seperti sakit, hamil, menyusui, dan lain-lain. Kawan-kawan, lepas dah tahu sejarah tadi, kita akan memasuki pula maksud puasa. Apa tu puasa tu tak boleh makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Mari Ustaz ajar. Bangun pagi dan sahur niat untuk puasa. Dari subuh ke maghrib tahan lapar dahaga. Mari kita puasa Untuk dapat pahala, mari kita puasa. Allah sayangkan kita. Puasa ni adalah menahan diri daripada makan dan minum dan melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Contohnya korek hidung, bersetubuh ataupun kita korek telinga. Jadi benda tu tak boleh sebab boleh mengeluarkan sesuatu yang tidak baiklah. Kalau puasa ni kita tahu ianya bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum, tetapi dapat melatih diri kita juga untuk merasai nilai tanggungjawab terhadap diri sendiri dan juga agama. Jadi seorang Muslim yang berpuasa tu perlu memastikan diri dia sentiasa menjaga tingkah laku, menunaikan ibadah dengan sempurna dan mengawal nafsu dari makan dan juga minum. Jadi hal ini mencerminkan kesanggupan seseorang tersebut untuk melaksanakan kewajipan agama dengan penuh tanggungjawab tanpa mengira keadaan. Jadi seterusnya, puasa ni juga dapat mengajar umat Islam untuk hidup dalam kesederhanaan, iaitu tidak lebih-lebih semasa makan dan minum atau perbuatan-perbuatan lain. Semasa bulan Ramadan ni, umat Islam ini diajar untuk mengawal nafsu dan tidak membazir. Islam sendiri menekankan keseimbangan dalam kehidupan dan puasa ni adalah salah satu cara untuk membantu seseorang tu memahami bagaimana hidup secara bersederhana. Jadi bersederhana ni dapat membawa ketenangan dan keberkatan dalam kehidupan umat-umat Islam. Korang nak tahu tak apa yang saya tengok-tengok? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita tengah tengok video berkenaan haji dan umrah. Tahu tak haji dan umrah ni adalah ibadah yang perlu kita lakukan sekali seumur hidup sebagai umat Islam. Tapi haji ni benda yang wajib, tapi umrah pula sunat untuk dilakukan pada bila-bila masa saja, berbanding dengan haji yang perlu dilakukan sekali seumur hidup ketika berkemampuan. Amalan haji dan umrah ini merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi, apa kaitan amalan haji dan umrah ini dengan nilai pendidikan moral?
Jadi yang pertama, amalan menunaikan haji dan umrah ini semestinya dapat dikaitkan dengan nilai moral iaitu disiplin. Hal ini kerana haji dan umrah ini mempunyai rukun yang berbeza, iaitu haji ada 5 rukun, manakala umrah pula ada 4 rukun kerana tiada wukuf di Arafah yang perlu kita laksanakan tanpa melangkah mana-mana rukun. Jika tidak, ibadah haji dan umrah tersebut dianggap tidak sah. Sebagai contoh, dalam rukun haji, kita mulakan dengan niat, iaitu niat untuk haji di miqat. Yang kedua, wukuf di Arafah iaitu pada 9 Zulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf ifadah iaitu keliling Kaabah iaitu selepas wukuf. Dan yang keempat, sa'i antara Safa atau Bukit Safa dan Bukit Marwah. Yang terakhir iaitu tahlul iaitu bercukur atau memotong rambut. Rukun umrah pula kita ada 4 seperti niat sama seperti haji iaitu niat untuk umrah di miqat. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i antara Safa dan Bukit Marwah. Dan akhir sekali ialah tahallul iaitu bercukur atau memotong rambut. Jadi kita dapat lihat yang kita tidak boleh melangkah mana-mana rukun dalam berhaji dan umrah. Selesai adalah nilai kerajaan kerana rukun seperti wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah mesti dilakukan dalam waktu yang tepat pada masa yang sama, mengajar kepentingan menjaga masa dan menghargainya. Tambah pula, ibadah ini memerlukan komitmen yang tinggi seperti berjalan jauh untuk sa'i serta melakukan tawaf yang berulang kali dan bertahalul sebagai tanda penyempurnaan ibadah yang sememangnya menunjukkan yang umat Islam perlu mempunyai nilai kerajinan yang tinggi untuk melaksanakannya. Kerana ibadah haji dan umrah ini memerlukan kesabaran serta daya tahan yang tinggi kerana ia melibatkan perjalanan yang jauh, kesesakan dan keadaan yang fizikal yang mencabar. Yang ketiga, amalan haji dan umrah juga dapat dikaitkan dengan nilai kasih sayang. Hal ini kerana haji dan umrah telah memberi peluang untuk umat Islam dari pelbagai latar belakang bertemu dan saling menghormati. Perjalanan ibadah haji dan umrah ini menguatkan ikatan ukhuwah Islamiah serta mempererat hubungan antara sesama umat dengan semangat kasih sayang dan persaudaraan. Sebagai contoh, ketika kita melaksanakan tawaf iaitu mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah dan mendapat menatih nilai kasih sayang kerana semua jemaah umat Islam bergerak dalam satu arah tanpa mengira bangsa ataupun status. Bulan puasa Ramadan mesti ada kaitan dengan amalan zakat kan? Zakat merupakan rukun Islam yang keempat, bermaksud perkara yang mesti dibuat sebagai umat Islam. Mengikut syarat, amalan zakat ni bermaksud mengeluarkan harta dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat yang ditetapkan atas tujuan untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Dan amalan zakat ni sebenarnya terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama ialah zakat fitrah, yang mana semua orang iaitu orang Islam ni wajib dan mesti kena buat pada bulan puasa. Zakat ni kita jelaskan dengan mudahlah pada bulan puasa tu zakat fitrah ni, sebab kalau waktu bulan puasa tu memang banyaklah kita akan nampak kaunter kat mana-mana untuk bayar zakat fitrah. Mak saya pesan suruh bayar untuk dia dengan saya. Dua orang lah ni. Ni risik. Semua sekali RM14. Okey, RM14 lah. Sekarang kita lafaz lah. Lafaz. Zakat fitrah ni. Tujuan zakat fitrah ni pada bulan puasa ni secara umumnya adalah untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan supaya mereka juga dapat meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Jadi kita boleh kaitkanlah kat sini, jika amalan zakat fitrah yang diperkenalkan dan diwajibkan dalam agama Islam ini sememangnya memperlihatkan dan moral keadilan. Sebab keseimbangan yang ditekankan dalam agama Islam agar kesemua orang yang beragama Islam dapat meraihkan Hari Raya Aidilfitri, tidak kiralah golongan tu susah ke senang ke. Jadi yang senang ni kenalah bayar zakat, jadi yang susah ni akan ditolong melalui zakat. Lain daripada itu, amalan zakat ini juga
turut memperlihatkan nilai kasih sayang dalam kalangan orang Islam yang mempunyai rasa simpati dan empati terhadap mereka yang kurang berkemampuan. Jadi kat sini amalan zakat ni memang akan menekankanlah untuk umat Islam ni mempunyai rasa simpati dan empati terhadap mereka yang kurang berkemampuan untuk meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Seterusnya yang kedua pula ialah jenis zakat harta. Zakat harta merupakan zakat yang perlu dikeluarkan atas harta seseorang umat Islam. Macam kalau orang umat Islam tu ada wang simpanan ke, emas ke, hasil perniagaan ke. Dan zakat harta ni hanya jadi wajib apabila melepasi jumlah yang diwajibkan. Dan bayaran yang dikenakan juga adalah berdasarkan peratus yang ditetapkan. Contoh macam zakat emas yang perlu dibayar 2.5% daripada jumlah emas yang kita ada. Pada konklusinya, zakat harta ni boleh dikelaskan menjadi wajiblah kepada orang-orang yang kaya saja. Sebab zakat ni dikhususkan untuk mereka yang mempunyai wang simpanan serta emas dalam jumlah yang besar. Dan dari amalan zakat harta pula boleh difahamkan lebih memperlihatkan kepada nilai moral kesederhanaan. Kerana agama Islam ni amat menitik beratkanlah umatnya yang terlebih berkemampuan tu untuk tidak mengabaikan mereka yang lebih susah. Jadi mereka akan mempunyai rasa kesederhanaan untuk lebih mengingat orang yang lebih susah, membayar zakat. Jadi tak wujudlah jurang tu dan tak ada perasaan sombong sesama umat yang berbeza kemampuannya. Memandangkan yang lebih selesa, yang lebih senang tersebut menyedari tanggungjawabnya untuk menolong orang di umat Islam, orang yang sama agama. Jadi tidak dapat dinafikan bahawa tujuan dan nilai daripada amalan zakat ni untuk membantu orang yang lebih memerlukan ni semuanya macam sama konsep dia dengan amalan bersedekah. Iaitu bahasa lainnya iaitu menderma. Tapi dari sudut agama Islam, amalan sedekah ni merupakan amalan yang turut wajib lah, samalah macam zakat, tapi wajib ni berbeza. Apa beza dia? Beza zakat dan juga sedekah ni ialah zakat ni adalah wajib dan mesti buat, kena buat. Dua-dua zakat tu wajib. Tapi sedekah pula ni dia lebih kepada secara sukarela. Secara sukarela tapi digalakkanlah dalam Islam. Jadi jangan tertukar ya sedekah dan juga zakat.